Apa khabar semua? Anda tahu tak? Sekarang ada lebih 35 juta Touch and Go card dekat negara kita. Lebih banyak kad daripada populasi Malaysia. Sebabnya ada yang pegang 2-3 kad. Satu kad lama, satu yang ada NFC, satu company bagi, satu buat bayar tol, satu buat naik LRT. Kan banyak tu. Untuk penggunaan bayar tol pula, dulu diorang target tahun 2022 dah lebih 60% orang pakai RFID. Tapi sebab asyik sangkut je, 80% pengguna jalan raya sekarang masih guna Touch and Go. Tapi macam mana kad ni berfungsi? Ada bateri ke dekat dalam ni? Kalau tak ada, macam mana dia boleh function dan simpan balance kita kan? Anda tahu tak? Kad ni sebenarnya guna RFID tau. Habis tu kalau kad ni guna RFID, apa beza pula tol RFID yang selalu sangkut tu kan? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, sistem Touch and Go ni mula-mula sekali diperkenalkan pada tahun 97 dekat Plaza Tol Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Maksudnya dah dekat 30 tahun pun. Saya masih ingat lagi, dulu kita ni pakai kad yang ada magnetik tu dan kita bayar cash. Jadi dalam kereta tu memang adalah bekas isi duit shilling untuk bayar yang sen-sen punya tol. Lepas tu kan, kalau konvoi ramai-ramai dengan family ke, boleh main belanja-belanja dekat orang belakang. Cakap je dekat orang jaga tol tu, saya nak bayarkan orang belakang sekali. Dia layan je lah. Siapa pernah buat macam ni? Tapi apabila semakin lama semakin banyak kenderaan, maka nak beratur bayar cash ni mengambil masa yang sangat lama. Memang akan berlaku jam yang panjang. Jadi sebab itulah sistem kad Touch and Go ni diperkenalkan. Kad Touch and Go yang kita pakai ni sebenarnya dekat dalam plastik casing ni ada microprocessor kecil dan ada antena dekat situ. Dan paling penting, dia tak ada bateri. Sebab macam mana nak masuk bateri dekat sini kan? Sistem ni dibina menggunakan MIFARE Classic. Kalau salah sebut, saya minta maaf. Dan beroperasi pada frekuensi 13.56 MHz. Dalam kad anda ni ada memori tau. Cuba teka berapa banyak memori dia. Boleh tak kita ambil memori ni untuk upgrade dekat hard disk kita? Memang tak boleh sebab memori dia 1 kilobyte sahaja. Memang nampak sangat kecil, tapi data dekat dalam tu disusun memang sangat efisien. Nanti kita cerita data apa yang ada dekat dalam kad ni. Jadi effectively, kad Touch and Go ni sebenarnya dia communicate dengan reader dia tu menggunakan RFID. Atau nama penuh dia Radio Frequency Identification Technology. Tapi dia tak ada bateri kan? Macam mana dia nak power up? Jadi apa yang berlaku bila kita sentuhkan kad tu dekat reader adalah reader tu yang bagi power dekat kad ni. Reader dekat tol tu mestilah dia akan ada power sebab sentiasa connected dengan grid. Betul tak? Dan reader ni dia sentiasa pula memancarkan low power magnetic field dekat muka depan dia tu. Magnetic field atau medan magnet ni yang bestnya kalau kita potong dia dengan copper contohnya, nanti current akan mengalir dalam copper tu. Dan memang itu yang berlaku. Antena dalam kad Touch and Go ni ada copper wire dan bila wire ni memotong magnetic field dari reader tadi, kad kita ni akan hidup. Akan ada current mengalir dekat dalam ni. Tapi jangan risau, anda tak kena renjat lah. Ini yang dinamakan sebagai electromagnetic induction. Current ni tak kuat mana pun. Konsep ni sama je macam wireless charger telefon anda tu. Cuma dalam kuantiti yang sangat kecil. Ke ada antara anda yang pernah rasa ada current dekat dalam ni? Saya rasa tak ada kan? Jadi current yang mengalir dalam kad Touch and Go ni akan pergi ke microchip untuk menghidupkan dia. Chip ni ada dekat dalam kad lah. Bila chip ni dah hidup, kad ni akan mula communicate dengan reader tadi. First, dia kena verify dulu. Betul ke kad yang bersentuh ni adalah kad Touch and Go? Jadi, reader akan hantar macam satu kod kepada kad ni dan microchip dalam tu akan jawab kod ni dan hantar kepada reader. Kalau reader tengok yang kod ni kod yang betul, maka dia tahulah bahawa kad tu adalah kad Touch and Go dan bukannya kad yang berbeza. Kod ni juga adalah cara di mana kad ni tahu yang dia tengah bercakap dengan reader sebenar. Bukan orang yang cuba nak curi balance anda dekat dalam kad tu. Baik, katakan sekarang dekat tol tu anda kena bayar RM5. Bila reader dah verify yang kad tu adalah kad Touch and Go yang sebenar, maka reader akan tanya pula, balance ada berapa? Dia tanya dekat kad tu lah. Kad akan jawab, ada RM50 cik. Jadi reader akan hantar lagi signal untuk tolak RM5 dari kad tu dan tulis balik dekat memori kad tu yang balance sekarang tinggal RM45. Masa ni yang anda dengar ada bunyi beep masa anda sentuh dekat reader tu. Betul tak? Benda ni berlaku dengan sangat pantas. Kalau anda alihkan kad ni sebelum urusan tadi selesai dibuat,
kad ni pun ada macam built-in safety lah. Dia akan cancel charge tu dan reset semula kepada baki yang lama. Itu yang kita kena sentuh semula, sentuh lama sikit. Jadi kalau anda perasan, kad ni sebenarnya memegang nilai sebenar balance anda tanpa connect ke internet. Maksudnya, reader akan percaya bulat-bulat pada kad anda tu tanpa dia verify dengan internet. Kiranya, kad yang anda pegang tu agak selamat juga sebenarnya, even selepas 3 dekad. Sebab kita belum pernah dengar orang berjaya hack kad Tashengo ni untuk ubah nilai duit dalam chip tu. Cumanya anda jangan hilanglah kad ni. Kalau hilang kira lesaplah balance anda. Lagi-lagi yang tak ada NFC tu kan. Memang tak boleh nak track. Tapi kalau anda guna apps e-wallet, macam mana pula dia boleh tahu balance dalam kad anda tu? Jadi walaupun kad anda tu pasif dan tidak connect dengan internet, tapi reader dekat tol tu ada connection dengan internet. Dan dialah yang akan report data dalam kad anda tu ke server dia. Dan data inilah yang anda akses dalam e-wallet anda tu. Kalau dulu nak top up Tashengo ni kena buat dekat tol atau dekat pam minyak. Tapi bila dah ada e-wallet sekarang, kad pula diorang dah upgrade kepada NFC, maka boleh top up direct guna telefon saja. Memang sangat mudah. Kalau ada alat yang smart tag ni, memang tak payah guna RFID lane pun tak apa. Alang-alang dah sebut pasal smart tag ni. Alat smart tag ni sebenarnya adalah macam translator dan long range amplifier kepada kad ni. Jadi instead of nak kena buka tingkap, letak kad tu dekat reader dekat-dekat, alat smart tag ni akan broadcast kad kita punya information guna infrared ke overhead transceiver dekat atas tol sana. Jadi tadi kita cakap kad ni tak ada bateri kan? Maka untuk smart tag ni dapat info dari kad ni, dia memang kena ada bateri sendiri. Sekarang ni dia guna bateri kotak yang 9 volt tu kan? Maksudnya kad dengan smart tag tu communicate guna RFID. Dia communicate guna RFID. Dan smart tag dengan transceiver dekat lane tu communicate guna infrared. Bagi saya sistem ni dah cukup bagus dan cepat. Cuma infrared signal ni dia kalah kalau tinted kereta anda tu power sangat. Kalau tinted anda ada elemen macam partikel besi dekat dalam dia, memang infrared ni tak lepas. Jadi kenalah buka tingkap dan pegang dekat atas bumbung tu. Atau ada yang saya perasan dia lubangkan sikit tinted dia tu, ada cut out sikit untuk letak smart tag dia. Okey, sekarang kalau kad Tashengo pakai RFID, yang my RFID lane tu apa pula kan? Beza yang paling ketara adalah frekuensi yang digunakan tu berbeza. Frekuensi kad tadi dah tinggi dah, 13.58 MHz. Tapi frekuensi my RFID lane tu adalah 800 MHz ke atas. Jauh lebih tinggi dari frekuensi kad tadi. Jadi gelombang radio yang bertenaga tinggi ni boleh bergerak jauh. Jadi scanner RFID dekat tol tu boleh membaca tag RFID tu sejauh 27 meter. Cuma beza sistem antara tag RFID dengan chip dekat dalam Tashengo ni adalah tag RFID ni dia tidak simpan apa-apa data pasal balance anda dekat dalam tu. Dia hanya simpan serial number yang dah dilinkkan dengan data anda dekat situ. Jadi bila reader detect serial number ni, dia terus connect dengan server dan akan tolak balance direct daripada e-wallet anda. Dia tak ada tulis apa-apa memori baru pun dekat RFID tag tu. Memang benda tu semata-mata tag. Jadi dari segi kecanggihan dan kecepatan tol tu proses bayaran, memang RFID lagi cepat lah. Kita kadang-kadang tak sampai bawah tol lagi pun dia dah buka palang dia. Cuma entah kenapa saya selalu tak ada luck guna RFID ni. Kalau plaza tol highway ni okey, tol lain pula tak okey. Lepas tu dah tersangkut, tak boleh buat apa-apa pula tu. Cuma boleh reverse, gerak kiri kanan sikit mengharapkan reader dia dapat detect tag saya. Jadi sebab itulah saya masih guna smart tag. At least kalau sangkut pun masih boleh tap secara manual dekat reader dia. Mungkin inilah sebabnya seorang tu ada beberapa kad Tashengo. Satu memang tak cukup. Cuba komen dekat bawah, anda ada berapa? Kalau anda minat video-video macam ni, jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Kalau ada topik menarik yang anda nak saya cover, komen je dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.